좌석 배치 큐스팅이 꺼질 때까지 자리에 앉아서 기다려 주십시오. 지금부터 모바일 네트워크의 사용이 가능함을 알려드립니다. 선반을 여실 때에는 아래에 있는 물건이 떨어지지 않습니다. How you feeling out there? We gon' party over here, but you got to see it. Let me hear you say la 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 la. I am a good boy. Set it up. The music. Lepas tu, laptop Halo, Leno, sedap-sedap. Dia panggil saya, pakai seat belt. Pakai seat belt tau. Lepas tu jaga, buka seat belt lah. Dia ingat, Cik Naman, lama lagi lah. Tak turun lah. Leno lah tu. Alhamdulillah. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, pertama sekali saya nak ucapkan selamat datang ke Myeongdong, Korea. Okey, apa yang kita berada sekarang ni kita panggil distrik ni dinamakan sebagai Myeongdong District lah. Okey, di dalam Seoul lah. Okey, sekarang pagi ni kita akan ke 3 tempat dulu. Yang pertamanya kita akan berjalan sekitar 5 minit untuk kita ke Red Now Studio bagi dapatkan tiket untuk ke Namsan Tower petang ni. Okey, yang tu yang pertama. Yang keduanya kita akan jalan sikit lagi. Daripada situ kita akan jalan 15 minit pula untuk kita letak bag di locker. Selepas selesai bag di locker tu, kita akan tengok untuk dapatkan kad transportation. Yang tu kita kena pergi ke Myeongdong Tourist Information Center lah. Yang tu jalan agak jauh sikit. Tapi kita tengok macam mana. Kalau jalan jauh sangat, mungkin 2 orang saja pergi ambil tiket. The rest tu mungkin free and easy di sini dulu lah. Okay? So sekurang-kurangnya sekarang ni kita kena jalan untuk 20 minit. So bagi siapa yang nak break, tandas, break, rokok dan juga nak beli ayak, saya bagi 5 minit lah untuk tuan-tuan selesaikan. Boleh? Okay? Okay, so sekarang kita berada di Red Now Studio untuk kita collect kita punya Namsan Tower dan juga cable car tiket. Okay, so lepas ni kita akan berjalan mengikuti jalan ni sekitar 250 meter dan kita akan ke Namsan Tower. So, teruskan menuntut. Ni kampungku lagi ada 100 meter lagi saja. Kita akan sampai kampungku lah. Perut pun dah berbunyi sekarang. Perut berbunyi oh. Sebab pagi tadi kita makan roti sekeping saja. Gantung macam bola bowling lah. Tembus perut tu. Macam mana? Apa cerita? Bola negeri orang bergurih kat Malaysia tak mau. Main sini kena. Hi everyone, kita sekarang sedang menuju ke Namsan Tower and now we are in Aero Lift. Sekarang kita akan menuju untuk ke arah cable car untuk ke Namsan Tower. Okay. Baik Encik Nizam, sekarang kita berada di Namsan Tower. Kita nak naik cable car. Apa pandangan Encik Nizam tentang Korea setakat ni? Pandangan saya tentang Korea ni, saya tengok dia punya bandar dia sangat bersih lah. Bersih, lepas tu ada banyak benda yang tak ada dekat negara kita. Dan kat sini kita boleh explore banyak benda. Jom, sekali kita naik atas, kita buat video lain. Okay? Stay tune guys. Bye.
Bye. Sini merupakan tempat tarikan para pengunjung yang hadir di seluruh dunia untuk hadir untuk tengok melihat pemandangan di Namsan. Kita boleh lihat kat sini jugalah dia tulis Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur sekarang ni kami semua terbang daripada Kuala Lumpur datang ke Seoul ni adalah sebanyak 4,579.5 kilometer. You couldn't get a dollar out of me. 자 오늘 밤이야 난 독을 품고 네 혼을 뺏은 다음 Look what you made us do. 천천히 널 잠재울 fire. 잔인할만큼 아름다워. I bring the pain like this stop crank venom, this stop crank venom, this stop crank venom. Get 'em, get 'em, get 'em. Putra kena tinggal guys. Tak tahu nak kata. Kita dah ke stesen lain dah. Kita doakan Putra selamat. Putra seorang yang kena tinggal guys. Seorang ya. Semoga Allah melindungi dia. Amin. Dia cakap meninggalkan Putra di belakang. Dia cakap pandai. Muka dia cuak. Oh, dia cakap pandai sangat. Ambil ya. Dia seorang kan. Semoga urusan Putra dipermudahkan. Amin. Kami tak tahu lagi status dia macam mana. Harap dia selamat lah. Tapi dia serba tahu mungkin dia selamat. Dia sebab tu. Saya agak risau kan dia. Tapi saya tahu Allah Ta'ala akan lindungi dia. Akhirnya kita bertemu dengan putra seorang diri ditinggalkan. Aduh. Kena tinggal. Tak takut. Cakap pandai ya. Akhirnya sampai ke G Hotel, penginapan kita pada hari pertama di Korea. Weh, Siti Ju saya. Re, anak Siti Titi. Pinchが来てチーム C がいてチッチッチマイチベース
91. Hey. Come on, come on, come on. Oi, 9. oi. 너와 함께 하고 싶은 일들을 상상하는 게 요즘 내 일상이 되고 너의 즐거워하는 모습을 보고 있으면 자연스레 따라 웃고 있는 건 너의 행동에 설레어하고 뒤척이다가 지새운 마음이 많아지는데 이건 누가 봐도 사랑일 텐데 종일 함께면 질릴 텐데 나 돌아서도 온통 너인 건 아무래도 사랑인가 봐. Ni apa dia? Sponsor dia bawa ke? Adalah dia kata makan kongsi yang terlibat dalam untuk menjayakan benda ni. Dia ada sejarah di sebalik Malaysia ni. Dan sebab apa Dato' Bruce Ali dia berkenal dengan Antuan ni kan. Sebab sejarah dia dulu kita tahu semua tamadun bermula di sungai. Asalnya dulu di sungai. Sungai asal di sini, daripada sini lah bermulanya penempatan orang yang mula-mula duduk untuk membina sekolah lah. Kan, di sungai tu ada penempatan baru dia jadi bandar lah. Lepas sekian lama bila dia jadi bandar, dia semakin maju. Kita tahun 70 tu dia dah maju. Orang dah tak duduk dah tepi sungai. Orang dah duduk dah besar-besar, duduk dah. Apa yang berlaku? Kawasan tepi sungai ni jadi kawasan singgah. Hingga bila ada singgah ni macam kita lah duduk tepi Sungai Pinang. Penuh dengan ni, masuk dia buang apa dia dalam sungai, dia kosong lah. So apa yang dia buat, dia buat clean up all the thing kan. Dan pada masa tu bila dia negara semakin maju, dia perlukan lagi banyak jaringan jalan raya. Macam kita orang sekarang, kita perlukan lebih banyak jalan raya sebab kita nak kereta untuk kereta. Macam tu juga mereka dulu. So dia butuhkan jalan raya. So apa yang dia buat, dia tutup sungai tu, dia jadikan jalan dan juga ada flyover. Lepas tu sekitar tahun 19 lebih lah, 1990 lebih tu, dia pun mula sejak bahawa so ni jadi semakin padat. Jalan semakin banyak, semakin tak cukup kan. Dah ada infrastruktur subway ni, metro ni pun orang tak guna sebab dah sedia tu, tapi kereta tak kurang juga supaya jadi 5. So apa yang kerajaan Seoul buat pada masa tu, dia look balik pada sejarah. Inilah sejarah bermulanya tu. So apa yang dia buat, dia convert yang dulu tu, yang sungai yang jadi highway tu, dia pecah balik, dia buat sungai. Sungai buat jalan. Daripada sungai dia buat jalan. Sebab macam kita lah, dia tak cukup jalan, dia buat jalan. Jalan 2 lorong jadi jalan 8 lorong. Ini dulu jalan. Kan ada satu kerang dulu di atas. Dia pecah semua tu, dia jadikan. Jadi jalan pada masa yang sama lah. Dia punya dasar dia tu, jalan-jalan yang 8 lorong, dia jadi 4 lorong saja. Lagi 2 lorong tu, dia jadikan laluan berjalan kaki. Yang kita dulu jalan, sepanjang jalan laluan berjalan kaki yang selesa tu. Itu adalah jalan raya. Bila dia pecah, dia buat ni semua, dia kata apa yang berlaku. Contoh, Seoul ni turun 1.5 darjah. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너
Duduk bilik sebelah boy. Scary. Bilik sebelah tak boleh tidur boy. Depa lawan. Siapa lagi ni? Tuan-tuan dengar tak bunyi apa tu?